dah kenapa dengan awak ni? Biadab punya budak. Cikgu nak tolong awak. Cikgu tanya kenapa. Yang awak pergi tungging dekat cikgu tu kenapa? Astaghfirullahalazim. Kenapa dengan puan awak ni, Jah? Sampai berdarah macam tu? Tak ada apa, cikgu. Takkan tak ada apa. Betul, cikgu. Tak ada apa, cikgu. Kalau awak tak nak berterus terang, cikgu boleh... Cikgu, sebenarnya saya datang periuk, cikgu. Kau ni, Jah. Kau ingat cikgu ni senang nak digula-gulakan ke? Kamu tu jantan, Jah. Bukan perempuan. Okey, kalau kamu tak nak berterus terang dengan cikgu, cikgu buat report polis. Ni dah masalah keselamatan dah ni. Cikgu, begini kisah sebenarnya, cikgu. Begitulah kisahnya, cikgu. Betul tu, Maulana? Tapi Jah yang mula dulu, cikgu. Takkanlah Jah yang mula dulu. Sampai berdarah dah kamu buat dia tu. Cikgu cakap senang lah. Cuba cikgu tengok punggung saya pula. Allahu Akbar. Lagi teruk, ya? Saya minta maaf, cikgu. Tak teruk kenapa, cikgu? Dia jolok sampai lengan. Betul ke, Jah? Saya minta maaf, cikgu. Tak senak ke? Senak. Apalah korang berdua ni. Dah tak tahu halal haram ke nak main? Dah tak ada permainan ke? Mulai hari ni, saya haramkan korang main jari macam tu. Baik, cikgu. Dah, pergi masuk tandas, cuci yang masing-masing. Jangan nak minta kawan tolong cucikan. Nanti geli. Ya, cikgu. Kangkang jalan. Astagfirullahalazim. Sesakti ni pun dia main betul-betul. Allahu Akbar. Allah.